Anda makanlah ubat batuk sebotol pun, kalau lendir masih tebal dalam paru-paru memang takkan lega. Masalahnya bukan dekat tekak ni, tapi dekat dalam paru-paru yang dah penuh kahak dan radang. Bila paru-paru kita ni tersumbat dengan lendir, udara akan susah nak keluar masuk. Badan kita pun akan mula batuk secara kuat. Sebab itu cara paru-paru nak tolak keluar lendir tu. Tapi bila lendir tu pekat dan melekat kuat kat dinding paru-paru kita ni, batuk jadi makin lama. Kahak pun susah sangat nak keluar walaupun dah makan ubat berkali-kali. Anda bayangkan paip air yang dah lama tak cuci, dalam tu penuh lendir, lumut dan juga kerak. Air boleh keluar tapi dia tersekat-sekat. Macam tu jugalah paru-paru kita ni. Selagi lendir tu tidak dicuci dari dalam, udara takkan boleh lancar. Batuk pun takkan boleh berhenti. Sebab tu akar nafas ni dicipta untuk bantu bersihkan paru-paru daripada dalam. Dia ada cordycepin yang bantu untuk cairkan lendir tebal dan kurangkan radang, dan polisakarida ni yang kuatkan semula tisu paru-paru supaya boleh keluarkan kahak dengan lebih mudah. Bila lendir dah keluar, dada terasa ringan, tarik nafas pun dah tak sempit, tidur malam pun jadi lebih lena. Ubat batuk ni dia cuma tahan simptom, akar nafas rawat daripada punca. Bersihkan paru-paru anda, tenangkan nafas, biar paru-paru awak betul-betul boleh bernafas semula. Tekan link dekat bawah sebelum stok habis.